Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Sarina binti Kadir dari SMK Syed Muhammad Al-Bukhari. Tajuk slide kita pada hari ini adalah rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Standard pembelajaran ialah memerihal bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Yang kedua, mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk mendapatkan keadaan terbaik bagi tumbesaran. Dan yang ketiga, menjalankan eksperimen mengkaji gerak balas terhadap pelbagai rangsangan. Rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan terbagi kepada dua, iaitu tropisme dan gerak kinastik. Tropisme terbagi kepada empat, iaitu yang pertama ialah fototropisme, hidrotropisme, geotropisme dan tigmotropisme. Okey, fototropisme. Fototropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Pucuk menunjukkan gerak balas positif, fototropisme positif apabila ia bertumbuh ke arah cahaya. Fototropisme positif, pucuk akan membengkok ke arah sumber cahaya. Jika cahaya datang daripada sebelah kanan, maka pucuk akan membengkok ke sebelah kanan. Dan jika cahaya datang dari sebelah atas, maka pucuk akan tumbuh lurus ke atas. Fototropisme negatif, akar menjauhi sumber cahaya, jadi akar menunjukkan fototropisme negatif. Hidrotropisme. Hidrotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap air. Akar tumbuhan menunjukkan hidrotropisme positif apabila ia tumbuh ke arah sumber air. Hidrotropisme membantu tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis dan untuk pertumbuhan tumbuhan. Geotropisme. Geotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Geotropisme positif iaitu akar tumbuh ke arah bawah mengikut arah graviti. Geotropisme negatif, pucuk tumbuh ke arah atas melawan arah graviti, jadi pucuk menunjukkan geotropisme negatif.